Kita bang beritahu lah siapa yang terima kasih cakap yang tu bang. Jangan Siapa yang siapa. menonton nanti kat audience. Okay, start. Dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 5 hari bulan Mei 2026. Selamat datang ke edisi ke-25 Mersul Live 5 Mei, Okay, 5 bulan 5. 5 5. darab 5, 25. Yang ke-25. Jadi hari ini dalam senarai 171 perjalanan saya daripada tahun 1989 hingga tahun 2021 kan. Ini terima kasih Yang kepada yang dikumpulkan. Seperti biasa kita akan sambung perjalanan. Masuk ke dalam list ni perjalanan ke-37. Tak panjang ni. Ini tajuk dia Raut ke Sepang Julai 2009 terima kasih kepada siapa yang hadir ya. Okey. Raut ke Sepang. So yang ni saya rasa tak panjang, nanti kita boleh pergi perjalanan kemudian. Okey, yang ini saya tunjuk gambar. Okey, gambar ni sebenarnya ini adalah kawasan tepian sungai di satu bahagian tersorok di Kampung Jana Baik, Pahang, di mana saya dan isteri mandi-mandi Sabtu petang. Jadi Isnin Julai 13, maksudnya Sabtu petang tu adalah 2 hari sebelum itulah. 11 Julai. Oh, Julai 2009 Artinya dah berapa tahun? 17 tahun lalu. Di mana saya isteri mandi-mandi Sabtu petang, malam sebelumnya kami bermalam di rumah almarhum nenek, ibu kepada ayah saya di Raub. Salah satu tujuan utama kami ke sana adalah untuk menikmati makanan istimewa Raub, iaitu gulai asam rong. Kegemaran saya apabila dia masak dengan ikan keli. Ni kan tunjuk muka abang dah cerita. Okey. Jadi cerita tak susah. Petang Jumaat selepas waktu kerja, kami pun berlepas ke sana ke Raub singgah sebentar di Jana Baik. Tapi sekadar di Kampung Sumsum. Maksudnya Kampung Sumsum tak masuk jauh sangat lah kat Jana Baik kan. Yang lebih dekat yang utama, Batu. Lepas tu menikmati sepinggan sup tulang istimewa sebelum menyambut perjalanan ke Raub. Ke Raub tu maksudnya dah tidur Raub Lepas tu pagi Sabtu esoknya selepas menziarahi makam nenek, kami cuba mencari gulai asam rong di Batu Malim. 2 km Raub, tapi tak ada bekalan buah perah. Nak buat asam rong ni kena ada buah perah. Buah perah ni sejenis buah hutan yang biasa dipetik oleh orang asli dan bahan utama untuk masakan ini. Tapi dia orang kata masa tu dah 2-3 bulan tak ada buah perah ni. Kami cuba beli di Batu Talam, di mana dikatakan orang yang masak gulai asam paling sedap. Ada bunyi ke dekat live tu? Bunyi macam mana? Tak tahu. Tak ada. Dia kata Kata mereka di sana memang tak ada bekalan buah perah. Apapun kalau ada di Batu Talam, orangnya tidak menjual di kedai kerana pasti masak di rumah-rumah. Okey. Kami kembali ke Raub dan cuba mencari kedai makan berdekatan. Cari lagi. Kat sekitar daerah. Satu lokasi yang baru kami tahu biasa menjual gulai asam rong apabila diberitahu menantu Pak Ngah. Pak Ngah saya, adik bapak saya beritahu. Sebab kita ada pergi rumah Pak Ngah malam sebelumnya. Kat situ pun tak jual. Cari lah. Lepas tu orang kedai cakap cari lah kat mana-mana. Buat masa ni memang tak boleh dapat punya. Kami kemudian pergi ke tempat biasa makan di Simpang Kalang. Simpang Kalang orang nak tahulah. Kali terakhir kami makan gulai asam rong di situ lah. Dia dah lebih 3 bulan sebelum itu. Tak ada juga. Terus isteri saya menegur. Tadi anak lampu menendang kuat. Saya ni kadang-kadang abang saya. tahu jap. Dia kata dia Terus isteri saya menegur. Tadi anak dalam perut menendang kuat. Sebaik saja saya meninggalkan kedai di hadapan hospital dengan muka monyok. Saya monyok sebab tak ada supply. Okey. Oh, masa tu tak ada ni Jadi di sini saya nak beritahu saya rasa ada berita sebelum ni bahawa sebetulnya kalau ikutkan sejak bulan Januari isteri saya dah mengandung anak pertama kami bersama. So masuk bulan September tu dah 8 bulan sebenarnya. Dah 8 bulan dah. Kan? So di atas kat sini kan gambar meter boleh sampai satu tempat. Adapun Sabtu malam Ahad kami bermalam di sebuah surau tempat biasa saya berehat dahulu di Jana Baik. Esok pagi maksudnya Ahad lah. Selepas menikmati sepinggan pulut dan sambal hijau satu kedai, kami singgah sebentar di rumah lama dari Perak. Ada satu rumah lain Perak yang tak di sana. Lepas tu keluar dari rumah saya tergerak untuk reset meter bawah kepada kosong.
ketika itulah saya sedar meter ketika kami sudah masuk 66,590 ke gitu. Okay, tak lama lagi pasal tempat sebab itu mesti masuk 66666. Saya suka nombor-nombor ni kan. Atau 66666 km. Kerana dari Jana Baik kami berniat untuk ke Sepang, terletak lebih 1 km di situ. Jadi kita dah pergi Jana Baik, keluar laut, masuk Jana Baik, lepas tu nak pergi Sepang pula. Pergi Sepang. Ni gambar kat mana pula ni dalam perjalanan. Dia Kuala Lumpur pula baru kita sedar bahawa nombor meter bawah juga mungkin boleh mencapai 666. Ini meter bawah lah. Meter bawah pula. Atau 66.6 km. Hampir setengah dengan meter atas yang tidak boleh ubah kita ikut. Ni semua cerita-cerita nombor lah. Tak payah banyak-banyak sangat lah. So dipendekkan cerita. Kita pergi Sepang. Kita pergi mana tau masa tu? Istimak. Ni ada Istimak. Yang tak... Jumpa Istimak ni dekat masjid ni dekat Sepang dekat KLIA tapi satu kawasan saya lupa dekat Estate kan. Masa tu katanya lebih 6,000 pekerja telah disediakan untuk masjid ni. 3,000 tandas punya ramai orang. Tandas sementara didirikan dan 20,000 kambing untuk makan-makan. 20,000 kambing, gila ke? Ya ke? Memang cakap lah. Tetapi apabila melihat jumlah kereta ada kawasan kereta, letak kereta di letak atas semuanya, saya tanya, sampai ke 2 juta orang yang datang ni. Okay, jadi bukan nak kata apalah. Dia orang yang cakap 2 juta orang yang datang. Saya tak tahu betul ke tak. Kan? Jadi ni masjid tu gambar. Masjid kuartus KLIA. Masjid kuartus KLIA ni gambar. Okey, baru nampak macam ada ramai orang. Tapi dia kata pencakap tu masa ada bunyi. Ada bunyi atas belakang. bunyi apa? Tahu? Masa abang cakap patut tak ada. Bunyi ni lah, kipas. Takut dekat ni ke? Ada, tapi tengah on ke? Tak ada. Tak ada. Sekejap. Kita tengok dekat sini. Okey. Cuba saya tengok. Lepas tu kami letak kereta berdekatan bulatan jalan, lalu berjalan kaki masjid dan pergi masjid. Kinilah ni gambar-gambar tu orang tablik lah kan. Lepas tu kemah besar ni, kemah panjang ni. Masa tu isi menunggu di masjid, saya tengok ni. Ui, baru nampak ramai orang ni. Kemah ni besar kan? Tu punya ramai orang. Memang ramai lah. Ada sedikit aura seolah berada di Padang Arafah. Memang ramai lah. Tapi 2 juta tak tahulah. Walaupun tidak mencapai 2 juta, saya percaya angka kaitan 200,000 tu seperti dinyatakan sebuah surat khabar tempatan sudah cukup besar dan memelasangkan. 200,000 tu mungkin logik lah. Ni ramai orang agak ramai. So, itulah cerita. Habis, kita terus pada perjalanan seterusnya. Perjalanan ke-38. Mencari makam tertentu di Linggi. Ogos 2009. Jap. Yang tadi tu Tadi tu Julai, Ogos, September. Maksudnya 6 bulan. So, dalam 6 bulan. Sekejap. Nak tanya audien yang lain tu. Dengar 6 bulan bukan 8 bulan. Ada suara lain tak? Okey, mencari makam tertentu di Linggi pula Suara lain macam mana suara lain Tak, dia kata ada muzik ke apa. Tak ada muzik. Yang ada bunyi kipas je. Ada orang lain dengar ke? Dia sendiri dengar? Tak ada. Cuba bagi respon. Ada orang lain dengar bunyi lain-lain tak? Ada muzik ke kata yang seperti kata Naura bagi tahu tadi. Naura yang dengar. Muzik? Lain macam tu. Okey. Perjalanan kali ini berlaku Ogos 2009 ketika isteri sudah masuk 8 bulan mengandungkan anak pertama kami. Sebab dah nak masuk 8 bulan macam ni. Didorong oleh komen seorang pembaca dalam artikel di Blogspot, kami cuba mencari sebuah makam lama di Kuala Linggi. Lalu singgah di beberapa tempat. Kan? Ini dibuat dalam perjalanan untuk kembali ke rumah ibu bapa di Muar bagi menyambut awal Ramadan. Pun begitu, kami rupanya tersalah makam. Lalu cuba mencari kembali apabila terpulang. Ini berlaku setelah anak dilahirkan. Jadi kita ada sambung lepas anak lahir. Yelah, kita nak pergi selatan kot. Artinya benda ni 2 section lah. Abang pun dah lupa lah. Sebab kalau anak dilahirkan lepas Oktober. Sebenarnya ini cover 2 section 2 section rupanya. Okey. Akhirnya baru bercerita tentang di Linggi juga. Kuala Linggi ni kita terus pergi pada cerita lah. Sebab saya banyak dah lupa kan penceritaan.
Okey, masa ni kita memula petang Jumaat sehari sebelum masuk bulan puasa. Saya dan isteri yang ketika sedang mengandung 8 bulan meninggalkan Kuala Lumpur untuk kembali ke rumah ibu bapa saya di Muar, Johor. Dalam perjalanan teringat pesanan seorang pembaca di spot. Lalu tergerak untuk menghala ke Masjid Kariah Linggi. Ni Linggi Lepas tu kita ziarah makam Syekh Jamaluddin Al-Linggi belakang ni. Belakang Masjid Lama Linggi. Beliau adalah bapa kepada ulama terkenal yang pernah menjadi mufti Negeri Sembilan awal abad ke-20 Masihi, iaitu Syekh Muhammad Said Al-Linggi. Okay. Ni batu kat makam lah. Ni macam style dia tertentu lah. Saya dah pergi banyak kali juga. Lepas tu sebelah tu ada satu lagi makam. Ada kata yang ni Datuk Muda Linggi. Ni belakang masjid Sekarang masjid tu. dah ada apa? Depan ni ada meriam ni, masjid lama ni. Perigi. Lepas tu kita pergi dekat Kuala Linggi. Kuala Linggi memalam kan. Ada tempat restoran terapung ni. Kan? Lepas tu daripada restoran terapung ni, saya tak senang duduk. Cuba cari makam ni kat Bukit Supai. Dia dekat Bukit Supai, dekat Kuala Sungai Linggi ni. Malam-malam naik masuk hutan. Dapat berjumpa dicari. Nanti kita sama cerita. Okay, Zat. Kita tu ke depan lah. Cerita Kuala Linggi, siapa pula Tok Bali? Okay, tak. Jauh. Tu ke depan. Okay. Malam selepas makan di restoran terapung Kuala Sungai Linggi, kemudian naik Bukit Supai seorang diri. Saya naik seorang diri masa tu. Saya dan isteri pun kembali ke kampung ibu saya di Muar. Ini adalah satu gambar bandar Muar yang diambil keesokan hari atau lusanya, saya pun dah lupa. Lepas tu ni pergi dekat masjid ni, Kampung Gajah Pagu makam Sultan Alauddin. Kan? Lepas tu ni saya cerita. Tak jauh daripada tu nampak surau. Nampak ada macam nama surau Nabi Idris. Ini saya nampak signboard tu kan macam punya banyak. surau Nabi Idris. Ya betul, tak pernah saya tengok nama surau Nabi Idris tau. Saya pergi rupanya surau Naib Idris. Nabi. Pelik kan? Jemaah tu kan? semua pelik. Lepas tu kita lepas singgah Kampung Raja, kita pergi lagi ke Kuala Linggi. Di sana makam tak? Di sini. Ni Kuala Linggi ni ada masjid Kuala Linggi juga ni. Lepas tu okey. Singgah di Kampung Raja dan sekiranya dengan niat untuk pergi lagi ke Kuala Linggi. Tapi masa tu kita keluar kat Tok Ekro, ambil laporan perintah hingga ke Masjid Tanah, baru menghala ke Kuala Linggi. Lepas tu nampak masjid ni singgah. Lepas tu pergi tempat ni, tepi dekat Kuala Linggi dekat ni. Cantik kawasan ni. Okey. Sebenarnya saya tidak berjaya menemui apa makan Bukit Supai masa tu. Sebaliknya saya ada beritahu seorang makcik yang berniaga di restoran terapung bahawa mungkin makam saya itu adalah makam seorang yang dikenali sebagai Tok Bali. Katanya orang tinggi agamanya lagi keramat, mungkin seorang wali. Dia makcik tu beritahu jalan kan. Cuma katanya jangan main sembarang pergi. Kelak ada ujian dan gangguan seperti ular besar dan sebagainya. Saya jadi amat teruja lalu ingin pergi malam itu juga. Tapi isteri masa tu malam kan. Ingat nak pergi tapi isteri tengah 8 bulan mengandung, jadi dia minta tunda niat kan sampai dah balik Muar. Jadi lepas dah tidur Muar, patah balik ke Linggi, kemudiannya baru pergi cari kawasan ni. Ni dekat Kuala Linggi tadilah. Kuala Linggi yang belah yang kata ada Tok Walil. Lepas tu baru pergi ke Bukit Supai, tempat biasa ni kan. Pergi Bukit Supai, jumpa pula makam ni, tapi nampaknya bukan menempati ciri yang dicari. Lepas tu kita singgah kat ni. Ada masjid Surau Lama. Surau Lama ni pada cerita dia. Dia tak keluar gambar pula. Oh, ini ada satu cerita. Saya singgah di sini untuk mencari topi bawang putih yang tercecer. Ni saya ingat tak? Gambar tu tak? Ini tak keluar gambar. Masa ni tahun bila? 2009. Ni tepi kolam macam ni kan. Kolam. Saya tercecer topi tau. Masa yang pergi senja sebelum tu, kan, saya ada memakai topi putih lalu meletakkannya tepi ketika masa muka dan kepala. Setelah balik ke Muar baru menyedari ia telah tercecer. Namun saya tidak dapat menemukan topi itu.
Allah, hilang lagi satu topi. Sepanjang ingatan saya sudah kehilangan tidak kurang 20 buah topi. Setengahnya mahal hadiah dari syarikat-syarikat besar. Ketika masih bertugas sebagai wartawan akhbar di New York Times, kata cicit lupa sebagainya. Dia nak buat macam mana? Cuma Kan? tak nampak tak dapat buka Lepas tu tadi gambar yang ni. Ini gambar tepi kolam ni. Gambar tepi kolam. Tapi surau lama. Tepi surau kan. Dengan kuasa Allah, topi itu ditemui kembali atas meja di rumah kami bila dah balik. Kan? Itulah. Gambar topi dia? Tak ada dah, tak tahu mana dah. Okey, cerita ni Salah rasanya satu topi tu bukan kat atas tu. lepas ni dan kemudian cerita penyelinggi sebulan kemudian sebulan kemudian. Yang ini Rashid dah lahir. So ini cerita dia macam baduk lah ni. Ada macam baduk. Sebulan kemudian. Okey. Okey, lepas tu kita sambung, kita berjalan, kita pergi mana? Cerita sambungan ini pula berlaku lebih sebulan kemudian, iaitu pada pertengahan bulan Syawal atau bulan Raya. Apa yang berlaku ialah setelah kembali ke Lembah Kelang, seterusnya rumah. Lepas Lembah Kelang, rumah awal bulan puasa, baru tersedar makam-makam di Kuala Linggi yang ditemui sebelum ini bukanlah makam yang dicari. Oleh itu, saya harus ke Kuala Linggi lagi dan peluang ini cuma muncul agak lama kemudian. Kan? Cendol. Okey, lepas tu rujuk pada artikel ni yang dibuat sejurus selepas anak lahir. Ni lahir. Okey, tak apa, ni Rashid dah lahir. Disebabkan pada termasuk isteri yang semakin sangat mengandung, saya tidak lagi berjalan-jalan. Dan tempoh sebulan tak berjalan sangatlah. Kecuali sekitar Lembah Kelang selepas berhari masuk bulan Syawal. Malah saya membatalkan rancangan untuk kembali ke Muar hujung minggu pertama raya apabila isteri mula mengalami contraction atau pengecutan rahim yang menunjukkan dia mungkin akan melahirkan anak tidak lama lagi. Cuma apabila tak jadi apa-apa hari berikutnya sehingga terpaksa keluar hospital. Pernah masuk hospital Pada masuk hospital, ingat nak beranak, dia tak keluar juga. Keluar balik hospital. Dan setelah menunggu 2 minggu. 2 minggu maksudnya dah contraction macam contraction, masuk hospital, dia tak jadi, keluar, tunggu 2 minggu. Tak jadi apa, baru buat keputusan nekat membawa isteri yang semakin serat kembali ke kampung di Muar. Masa tu dah 9 bulan dah. Perjalanan kembali dari Muar itulah yang digunakan untuk singgah di Kuala Linggi lagi. So ni gambar gerai kat tepi jalan tepi jalan dekat belah-belah ngalir ke Sungai Udang, Masjid Tanah gitu. Lepas tu ni singgah ni bukan Masjid Tanah, masjid ni. Kemudian masuk balik Linggi. Gedebak, pergi dari Kota Supai. Maka sampai di Bukit Supai, ketika itu sudah hampir senja. Isteri yang sedang sarat menunggu saja dalam kereta. Sementara saya terus berlari untuk masuk kawasan dan naik ke atas bukit. Berlari naik atas bukit ni, dan tak senja. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan ikut sekali. Kalau tak sebab mengandung ni kan, sebab sarat. Kali ini saya tidak mau silap langkah. Semasa di Muar, awal sebelum itu saya telah pergi ke sebuah cyber cafe untuk berhenti balik pesan surat pembaca. Kan? Jadi dia ada bagi description macam ni, semua pembaca ni. Lalu saya cari atas, saya follow ni gedebak. Baru nampak ada makam kat ledeng sini. Ni ledeng kan, makam. Ni ngadap ke laut punya makam dia. Masa tu saya dah pergi bukit ni tak kurang 5 kali, tapi baru perasan ada makam kat sini. Makam siapa wallah tak tahu. Saya pun pergi lebih dekat, lalu membuat apa yang patut tak payah ceritalah. Jadi lalu ziarah lah makam ni. Lepas tu malam tu pergi lagi share Jamal Linggi. Jadi yang ini saya tak boleh cerita panjang sangat, habis lah. Lepas tu baru nak masuk satu cerita yang panjang sikit lah. Yang ini Linggi, lepas tu ni Pantai Timur Ramadan ni bulan Ramadan bercerita. Ini perjalanan ni memakan jarak 1,700 km Okey. Koleksi perjalanan ke Pantai Timur bulan Ramadan 2009. Okey, tengok. Tengok budak-budak buat apa ni? Masa ni okey. Ini dia punya links ni kita tengok ni. Macam mana boleh ada kat kau pula ni? Kan? Okey, ni cerita yang ada. Kita tengok bagi pada cerita Perjalanan ke Pantai Timur bulan Ramadan. Okey, kita pergi mana dulu masa ni? Dia pergi ke
Okey. Petang Khamis 27 Ogos. Selepas waktu kerja pada hari ke-6 berpuasa bulan Ramadan, saya dan isteri meninggalkan Bandaraya Kuala Lumpur untuk pergi ke Pantai Timur. Sempat singgah bazar bulan puasa di Raub, dapat beli semangkuk ikan keli gulai songong. Kan? Ini setelah lebih 2 bulan tak dapat Itu sebab saya dah sebut tadi. Yang sebelum ni pasal mencari gulai songong tak dapat, kali ni baru dapat bulan puasa 27 Ogos. Lepas tu dah daripada Raub tu pergi pusara nenek di Sempam. Lepas tu terus lagi sampai ke Sungai Koyan. Kan? Sampai di sungai ni dekat area sinilah. Area dekat Kuala Medang. Sungai Jelai. Sungai Jelai ni saya tak payah ulang sangat cerita kat sini kan. Adalah cerita pasal Maharaja Pemba Jelai dan sebagainya. Ni orang main kat bawah jambatan ni. Lepas tu memandangkan kami sampai di Kuala Medang yang terletak sekitar 60 km utara Raub pada jam 6.30 petang. Timbul juga rasa untuk berbuka puasa di situ. Kan? Kedai memang ada. Tapi seperti biasa saya mendapat perubahan angin rasa. Tiba-tiba saja ia becuk menyuruh saya agar menyambung melangkah perjalanan ke Pantai Timur. Maka kembalilah kami ke persimpangan di Sungai Koyan, terus masuk ke jalan pintas yang menjambungkan ke jalan utama Kuala Lipis ke Gunung Usang. Berbuka puasa pun setakat minum air dan makan kurma di perjalanan sunyi itu. Sekitar 1 meter tak masuk ke jalan besar baru kami dapat betul-betul buka puasa di sebuah masjid. Masjid dekat Asal Simpang dah lupa nama. Solatkan jamak solat maghrib dengan isyak sekali. Lepas tu kita pun gerak. Ini adalah gambar pada keesokan harinya, pagi Jumaat, di Masjid Kampung Laut di Lampuri, Kota Baru, Kelantan. Ini kita menisah masuk. Sebenarnya kami sampai ke Kota Baru yang terletak lebih 400 km dari Kuala Lumpur sekitar tengah malam. Sempat bersolat tarawih dan witir sendirian di Masjid Tok Kenali. Lalu sambung baca Al-Quran. Tok Kenali Sebelum pergi Masjid Makan Tok Kenali bagian lain Kubung Krian. Malam itu malam Jumaat kami juga berjalan-jalan melihat keadaan di Bandaraya di Kota Baru. Terus berjalan sehingga jam 4 pagi untuk sahur di kedai makan tempat jalan. Kemudian baru dapat masuk tidur di Pondok Wakaf. Kita tidur kat Pondok Wakaf biasa ni. Banyak nyamuk. Tidur kat Pondok Wakaf ni, Pondok Wakaf ni. Depan ni masjid masa ni masjid Kampung Laut ni dekat Lampuri Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT kerana menganugerahkan saya dengan seorang isteri yang tidak banyak kenal lagi redha terhadap segala keputusan. Walaupun ketika sudah mengandung masuk 8 bulan. Itu masuk tu 8 bulan beberapa hari dia tiada masalah tidur di Pondok Wakaf. Isteri saya mengandung 8 bulan dia tidur kat Pondok Wakaf kan. Dalam pada itu teringat pula satu keistimewaan Pondok Wakaf yang kami pilih ini. Untuk kebetulan ada Pondok Wakaf, ada sebab lah ni. Ada cerita-cerita lah dia Terus lepas tu ni kita jalan ke mana? Adapun saya memilih untuk bermalam di wakaf kerana beberapa sebab. Satu, untuk mendapat berkat bermalam di masjid pada bulan Ramadan yang mulia, apalagi bulan Jumaat. Di Masjid Kampung Ulu dia sebut-sebut. Kenapa Masjid Kampung Ulu pula ni? Kenapa sebut Masjid Kampung Ulu lah ni? Masjid Kampung Ulu Melaka. Ini ada typo ni. Dia disebut masih masuk katanya. Saya typo kat sini, tak apa. Masjid Kampung Laut. Laut. Untuk betulkan, Masjid Kampung Laut. Ada juga typo kat sini, tak perasan. Sebab memanglah Masjid Kampung Ulu tu antara masjid tu. Tahu, ni memang silap ni. Masjid Kampung Laut. Masjid Kampung Ulu dekat Melaka. It's not like you. Okey. Update. Tak. Ada juga macam itulah. Macam mana aku boleh silap? Kan? Okey, sebut sebagai masjid tertua masih wujud di Malaysia. Malah katanya masjid tempat persinggahan para wali zahir dan gaib. Kedua, untuk menjimatkan belanja. Daripada duduk hotel di Kota Baru, sekadang untuk beberapa jam tidur baik menumpang saja masjid. Ketiga, kerana isteri cukup dekat dengan rumah tempat anak-anak kepada isteri duduk sejak setahun kebelakangan. So, masa ni nak pergi juga rumah ni lah, budak-budak kan. Okay? Ngadak-ngadak saya. Jadi, isteri saya, sebab saya ada anak 3 orang, masa duduk dekat Kelantan. Tak jauh dah rumah duduk tu, rumah pakcik orang. Dekat Masjid Kampung Laut di Lampuri. Okay, ke depan. Okey, buka puasa di Pantai Batu Buruk.
Tapi ini. Dalam Tasik Kenyir ni. Tajuk ni. Perjalanan Pantai Timur bulan Ramadan Tasik Kenyir, Kuala Berang dan Pulau Manis. Kami pun mencuri jalan masuk ke Tasik Kenyir. Ini jalan masuknya daripada Gua Musang ni. Oh, saya tak sebut. Gua Musang. Sebab kita daripada ni. Bukan Gua Musang, sorry. Pantai Timur lah. Ni Terengganu lah. Oh, kita turun. Okay. Apa dah lupa lah mana lawan kita. Tapi lepas tu kita ke Tasik Kenyir. Okay, bukan Gua Musang, sorry. Lalu jalan kampung ni masih dah ambil budak-budak ni. Lepas tu bawa dia orang naik bot. Naik bot, kedebak. Lepas tu, okey. Pergi Kuala Berang. Pergi makan Tok Kawan. Ni semua yang kena dengan Tok Pulau Manis. Saya ringkaskan je lah. Lepas tu Kampung Pauk ni kena dengan Tok Pulau Manis. Ni Sungai Terengganu. Ini ada Tok Raja Ri dekat Kuala Berang juga. Lepas tu pergi Kulu lagi. Naik satu bukit ni. Ni masa daerah keadaan boleh cantik lah. Sekarang cantik lah. Ini atas bukit ni. Tak nampak ni isteri saya 8 bulan lebih mengandung ni. Kan naik bukit ni. Dengan anak-anak. Lepas tu ni yang makam. Dia first time masa pergi Terengganu Tak tahu first time kot. Lepas tu ni makam apa nama Tok Gajah. Pergi. Lepas tu pergi replika. Lepas tu bersurat. Lepas tu baru pergi makam Tok Pulau Manis. Lepas tu baru masuk ke ni. Kuala Terengganu. Okay, terus ke depan. Okey, cerita seterusnya. Sambung, turun ke depan. Oh, ini. Kita tidur hotel Pak ni, apa? Pok Tiong. Pok Tiong. Hotel Pok Tiong ni orang Cina punya ni. Dah tak ada. Kat kampung Cina. Dah tak ada dah hotel ni. Simple je nampak ni. Tidur hotel Pok Tiong. Kan? Lepas tu buat jalan Puasa dekat kan? bulan puasa ni. Jalan Kuala Terengganu, pergilah pantai apa semua kan. Lepas tu pergi Masjid Kristal. Kan, pergi Masjid Kristal. Pasal betul Firdaus AR, saya pernah join Mirasilu ke makam Tok Pulau Manis. Bila? Siapa ni? Tahun bila tu? Tahun berapa dah? So ini Kuala Terengganu. Kita tu ke depan. Bukit Keledang dan Pulau Duyung. Okey. Seterusnya. Oh, masa hikmah di Losong. Oh, okey. Lama. 2019. Pagi Sabtu hari ke-8 berpuasa bulan Ramadan sampai masa untuk menukar lagi Kuala Terengganu. Ni padang kat depan hotel Pok Tiong. Pok Tiong depan. Ni dekat dengan ni stesen bas ni Kampung Cina, Kampung Cina. Okey, ni Bukit Keledang. Bukit Keledang ni ada makam. Tahun ni saya menaik ni, naik atas bukit lagi ni. Sultan pertama Terengganu daripada Kuala sekarang naik atas ni. Sultan Zainal Abidin 1. Lepas tu ada satu makam ni orang kata Megat Panji Alam. Tak betul tak tahulah. Dari Bukit Keledang kami terus ke Jambatan Utama menjambangi Sungai Terengganu, masuk Kota Lama Duyung. Ni Kota Lama ni Pulau Duyung lah, pusing-pusing Pulau Duyung. Lepas tu ini mana ni? Oh ini naik ni Bukit Puteri ni. Bukit Puteri. Sebelah Pasar Payang. Ni makam Syed Yasin. Ni Aliyah. Pergi pasar besar kedai payang. Lepas tu okeylah, gedebuk. Ya, pergi ni makan Tok Pelam. Tok Pelam. Yang ini lepas tu kita pergi Masjid Terapung. Okey, dah terus depan. Lepas tu bila masih yang ada orang tanya siapa Megat Panji Alam. Lepas tu ni pasal apa ni tajuk dia soal macam ni tak ingat dah. Perjalanan ke Pantai Timur Ramadan menjelajahi makam lama seorang diri dan kelakar malam. Okey. Setelah makan masa tu ni terlalu baik. Selepas berpuasa di pantai, kami sekeluarga pun masuk ke Masjid Terapung. Kan? Lepas tu kenapa pula gelap ni? Okey. Sebenarnya gambar di atas dan sebelum ini diambil di sebalik kegelapan malam Tanah Pukul Syekh Ibrahim. Saya ingin mencari sebanyak makan yang ni masa tu. Saya jalan seseorang macam ni. Anak saya kat mana tak tahu. Lepas tu saya kat mana? Kat supermarket
Apa jalan malam seorang-seorang pergi makam ni? Tidur lah kot. Apa pun tak ingat lah. Ni lah, Dia kata pergi puasa. makan malam apa seorang-seorang ni. Ni malam saya pergi makan makam ni. Gambar malam semua ni. Kan buat budak-budak malam. Budak-budak tak ikut lah. Saya pun tengah kandung. Oh, sepanjang saya bersih makam tadi, isteri anak-anak ditinggalkan sama pemenang kanak-kanak di mana bertumbuk. Makan. Kemudian baru saya mengingat mereka. Kata dia orang tengah batal-batal buruk. Saya hanya seorang. Lama boleh ingat kita. Seterusnya saya bawa mereka ke Masjid Tukuk Paloh di kampung Paloh. Di sini baru dapat solat tarawih bersendirian sebelum segala proses mengatakan Al-Quran. Okey. Lepas tu pergi ziarah ni kawan kerabat Tukuk Paloh ni semua ni. Kat cabang 3 ni, cabang 3 makam. Pergi malam-malam. Okey. Lepas tu ini pula merasakan bil tertunggak. Apa yang bil tertunggak pula ni? Okey, ni Masjid Putih. Ahad hari ke-9 bulan Ramadan. Pergi Masjid Putih. Masjid Putih pun ziarah lagi bulan belakang ni. Makam ni. Lepas tu pergi Pulau Wan Man. Masuk ke Taman-Taman Islam. Kan? Ni Taman-Taman Islam lah. Kan? Baru buka lagi masa tu. Pergi Masjid Kristal tu. Tapi mana gambar-gambar banyak ni? Ada bawah tu. Kat mana? Sekejap. Mana yang masuk taman tu? Ni kat depan lagi tak masuk dalam lagi. Masih pusing-pusing ke? Dah lupa lah macam mana. Ni Masjid Iliran kat luar. Masjid Iliran. Makam Tok Kepala. Okey. Dia dah keluar dari kawasan tu dah. Lepas tu ni yang kata surau ni. Surau yang kata Tok Kepala jumpa Nabi Khidir ni. Kan? Lepas tu dah ni Masjid Tok Kepala. Lepas tu museum. Kembali ke Pulau Wan Man. Ni museum dulu. Okey. Katanya belum berlatih lagi. Dia ke depan tu. Lepas tu baru ni latihan Ultraman. Tengok ni. Okey. Baru lepas tu baru kita pergi ni. Masuk dalam taman tu. Dari Museum Negeri kami terus masuk ke Taman Tamadun. Ni. Besar juga Real dekat lah. Replika Masjid Negara ni besar ni. Dahsyat. Ni latihan Ultraman ni. Boleh dah sekarang. Boleh masuk dalam ni. Ni. Kelakar. Budak-budak. Kalau spot ni orang awam boleh buka dan baca ke? Boleh. Boleh. Ni sebenarnya kita Ni ceritakan balik lah. Masjid milik aku duduk ni. Kalau agak ada kelakar dengan ni. Jadi aduh. Yang ini masjid. Dah macam-macam lah kita pergi. Kan? Kalau okey juga dia punya sebenarnya replika dia. Cantik tak? baca sendiri lagi. Boleh baca sendirilah. Saya ni kita tunjuk macam ni je lah. Kan? Dia macam Ultraman Begau ni. Masjid Nabawi lah. Ni Masjid Haram. Ni Masjid Haram. Masjid Haram. Tu dia. Tengok dekat. Sampai juga akhirnya. Lepas tu tengok ada ni masjid apa ni. Syria punya. Cantik sebenarnya kawasan ni. Bau Madinah. Bau Madinah. Lepas tu ni. Masjid. Masjid Sulaiman saya. Ni Masjid Sulaiman pula. Kita tak pergi Masjid Sulaiman itu. Tak sempat. Lepas tu ni Masjid Kuala Indonesia. Tapi bentuk lebih kurang lah. Tunisia lepas tu tengok ni. Macam-macam lah. Besar lagi. Ini Masjid Afrika punya. Lepas tu ini Rusia punya. Ini China punya. Budak-budak suka. Baru pergi taman permainan. Okey, terus. Lepas tu. Okey. Bukit Keluang. Ada Bukit Keluang ni. Ni, kita dah ngala ke mana pula ni? Ni nak balik ke Kelantan balik ni. Nak ke Kelantan balik Okey, lepas tu kita dari Taman Tamadun di Pulau Wan Man kami keluar sehingga Masjid Losong. Beli Kopok Losong lah. Masa Kopok Losong kenal kan. Lepas tu ngala ke Kelantan, ikut jalan pantai. Pergi ke Bukit Keluang. Bukit Keluang kan dekat Besut kan. Ni adalah kat kawasan tu dah nak maghrib dah ni. Jalan lagi nak maghrib ni. Seronok lah. Pagi je. Dah senja dah ni. Janji dapat lepak kejap sudah lah.
Lepas tu malam tidur hotel. Ni dalam hotel kat situ je, kat Kuala Besut. Lepas tu lihat suasana malam Besut ni. Tempat-tempat kat Besut kan. Ni masjid. Apa semua ni. Oh, malam tu malam ni. Malam Merdeka Malam Merdeka. Ada sambutan sebenarnya. Malam Merdeka. Okay. Lepas tu sampai masuk untuk pulang. Sebab masa untuk pulang ni kita hantar anak kat rumah ni lah. Rumah bapa saudara dia, hantar anak. Ni kita tidur macam ni, guys, simple pagi Isnin 31 Ogos bersamaan 11 Ramadan. Sampailah masa untuk anak kembali ke Kota Baru Kelantan. So ni kita bawa diorang. Lalu jalan pantai ni. Sini Tok Bali. Ni kat Tok Bali Tadi kita sebut pasal makan Tok Bali di apa nama? Makan Tok Bali di Kuala Linggi kan. Tu Kuala Linggi sana, ni kat sana. Nama tempat Pantai Tok Bali. Kena mengena ke tak entahlah, tapi memang jarang dengar nama Tok Bali ni. So itu yang saya pernah dengar. Pantai Tok Bali, tempat nama Tok Bali di Kelantan dan makam Tok Bali di Kuala Linggi. Maksudnya kalau dalam peta gini Semenanjung, sini Pantai Tok Bali, sini ada makam Tok Bali. Adakah Tok Bali yang sama? Wallahualam. Tapi memang tak pernah dengar lah. Nama Tok Bali ni bukan banyak. Kan? Okey, terus ni. Ni Tok Bali Oh, dia kata sekarang dah ada pelabuhan di Tok Bali. Dulu masa memang kita lalu ada construction. Tapi dulu tak. Pelabuhan tempat ikan lah kita tahu. Ni main-main kat pantai kan Tok Bali. Sekarang lepas tu singgah Pasir Putih. Pelabuhan yang macam mana? Yang lagi maju ke macam mana daripada yang dulu? Tahu lah, kena cerita lah. Kita pun tak tahu pelabuhan macam mana. Yang tahu pelabuhan ikan tu dah ada lah. Lepas tu gambar kemudian lama tak situ ketika ini anak-anak sudah dipulangkan kembali ke rumah bapa saudara mereka, kelihatan isi saya termenung sayur menitik air mata. Sekarang orang offshore pun naik bot dari sana. Offshore. Hebat lah tu. Yalah, masa kita dah tinggal budak-budak. Mesti homestay dah naik balik maju kat situ kan? Ni kita tinggal budak-budak, kita pun gerak. Okay. Seterusnya kita lalu mana? Deja Vu Gunung Stong. Gunung Stong. Kita balik kat situ ke? Okey. Nak jimat daripada sewa heli. Ya kan? Masuk offshore. Jadi kita, masa tu kita lalu jalan Pasir Mas menghala ke Tanah Merah. Hampir sepanjang ke Danau Tok Uban. Lepas tu kelihatan Bukit Panau Maksudnya daripada Pasir Mas ke Tanah Merah ni, kalau nampak Bukit Panau ni. Kemudian sampai Tanah Merah. Tanah Merah kita ke Jeli. Lepas Jeli tu baru kita ngala ke Dabung. Dabung ni maksudnya dah lepas hujan ni. Dia dah cantik. 31 Ogos ni nampak gunung-gunung ni kan. Memang cantik lah. Nampak gunung ni, Gunung Ayam semua. Masa ni saya dah pergi beberapa kali masa ni dah nampak air terjun apa semua. Cantik. Dah maju dah ke sana kan. Ni atas ni kan. Gunung Stong punya terjun ni memang special lah. Kan? Air terjun Jelawang. Lepas tu kita ngala ni. Kita ngala ke Gunung Musang Masa ni tengok meter 313. Kan? Kita daripada Dabung ke Gunung Musang. Gunung Musang. Sambil mencuri jalan Dabung ke Musang. Ni saya dah jauh panjang. Jalan ni memang pernah nampak lah dan mimpi. Pernah banyak kali. Teringat dulu. Saya pernah naik motor, saya pernah cerita. Masa tu jalan daripada Dabung ke Gunung Musang ni macam ni rupa. Macam ni lah rupa jalan dia. Saya bawa motor besar. Lalu gila pun ni. Yang ni kita lalu sini ke? Tak, kita lalu ni gambar ni. Gambar lama? Gambar ni abang cari. Tapi kat jalan bukan macam ni lah. Abang bawa motor besar. Tahun 97, 98 Puncak Stong ada batu besar? Ada memang lah. Batu bongkar tu. Okay, lepas tu kita terus ke depan lagi. Tu siapa dulu shooting tu? Tersesat ke Cameron Highland pula. Sesat kan. So, naik ke Cameron Highland. Saya cerita, inilah laju je lah lepas tu kita jalan-jalan lah Cameron Highland atas mana. Lepas tu kita turun ni. Selepas sejam gitu perjalanan jadi gambar ni bukan kat Cameron Highland ni.
Ini kat Cameron Highland gambar Itu ni. Melon. Ni Cameron Highland. Tapi maksudnya abang cerita balik lah ni kan. Lepas daripada Tabung tu kita lalu jalan ni sebenarnya campur aduk ni. Simpan ke Gumusang ni. Lodging Cameron Highland. Kan. Oh, cerita abang bercampur aduk lah ni. Ni jalan malam macam ni lah. Jadi abang tunjuk gambar siang tau. Sebenarnya tak ikut order. Ini abang cakap nampak macam ulat ni banyak-banyak ni. Malam-malam. Lepas tu. Ni kat Cameron Highland kita jalan mengata pergi ke Gulbak. Pagi mana-mana Puasa. ni. Puasa. Ni perut nampak ni. Cuba tengok ni. Ni. Nampak perut macam mana ni? Ni lah. Jalan mengata ni. Kan? Okay, Zat kita tu ke depan. Lepas tu punya menutup. Menutup. Okey. Kita turun lalu jalan biasa ke Tapah, Latik Iskandar. Lepas tu pergi pula masuk, ni Latik Iskandar lagi. Latik Iskandar lepas sampai dekat ni nampak Latik Kinjang. Pergi Latik Kinjang pula. Latik Kinjang kan. Mandi lagi kat sini ni. Tengok pokok macam mana ni. Dia nak bersalin tu. Tunggu masa nak bersalin je macam ni. Nampak nak pokok tu. Aduh kan. Lepas tu pergi Bandar Cendiang malam ni lepak kat masjid ni. Ni kat mana pula ni? Tanjung Malim. Masjid tadi mas? Masjid mana? Masjid Arifin ni apa? Masjid Ismail. Masjid Ismail kemudian. Ni lepas tu kita bawa masuk Selangor singgah masjid ni. Itikaf lagi. Lepas tu okay, habis cerita. Jadi kalau nak tunjuk kat peta macam ni lah kita berjalan kan. Lebih kurang macam ni lah. Oh lasak tu kenari kita kan. Sekejap kita Naik kenari je tau. Naik kenari je macam ni. Lepas tu kenari tu 2 kali masuk Singapura Singapura. Lepas tu hanya cuma tak ada ferry pergi ke Aceh je. Okey, kalau saya nak ni berdasarkan ni apa yang saya dapat recall balik daripada tadi, basically macam ni lah. Rumah kita Tasik Putih masa ni rumah kita Tasik Putih masa tu. Kan bang? Dan berkata dah kita pergi. Kenari kita. Tasik Putih dekat ke sini Terawang ni. Kita dah pergi ke lepas tu kita pergi Raub sini kan. Kita naik sini Sungai Koyan ni. Kan? Sungai Koyan sini. Lepas tu Zap kalau sini. Okey. Kita ikut jalan Gumusang ni masa tu. Zap. Kita masuk Kota Baru. Pergi Pantai Timur. Ikut JKT. Lepas tu kita ambil budak kat area sini. Kaduk lepas tu kita pergi ni. Kita pergi Tasik Kenyir lah. Kita ikut sini lah masa ni. Tasik Kenyir masa tu mana? Ikut jalan tengah Kita tengah. Kita ikut sini. Kita turun tu. Turun. Kita jalan tengah masa tu. Kan? Lepas tu kita pergi Tasik Kenyir. Kita ikut jalan tengah. Lepas tu kita jalan Kuala Berang sini. Sampai sini. Naik balik ke. Baru pergi naik ke Kuala Terengganu. Jalan-jalan Kuala Terengganu. Kena pukul 4. Baru ikut jalan pantai. Lepas tu baru ikut jalan pantai. Ikut jalan pantai. Tidur. Sehingga pergi keluar. Tidur pesut. Lepas tu naik ni. Tok Bali apa semua. Naik Tok Bali. Lepas tu pergi Kota Baru balik. Lepas tu pergi Kota Baru ni. Baru kita pergi Pasir Mas. Lepas tu turun sini. Tanah Merah. Tanah Merah. Lepas tu baru Zap. Jeli lepas tu baru ini ikut jalan ni Tak. Dabung. Ikut sini. Gumusang mana Gumusang? Ni. Apa jalan sini sini. Gumusang. Lepas tu dah Gumusang naik ke Cameron Island. Sini Ni lodging semua ni. Zap. Masuk Cameron Island. Dah masuk Cameron Island tidur apa semua turun Tapah. Pagi naik Cendiang ni apa nama Latik Kinjang. Lepas tu barulah balik. Turun. Tasik Putih. Tasik Putih. Kita ikut mana sini keluar sini balik. So 1,700 km. So, itu bersamaan kalau pergi Patani tu. Yalah. Kan? Jadi saya rasa cerita ni dah tamat. Next one. Sini. Next one nanti ni ke-40. Untuk yang ke-26 Malaysia dilahirkan yang ke-26 InsyaAllah minggu depan Al-Rashid ke Selatan November 2009. Masa ni anak dah lahir.
Lepas tu kita tak nak ujung dah pantang 40 hari, balik Muar. Masa tu baru 40 hari kan? Buat baby. Umur 40 hari, lepas tu bawa masuk Singapura. Jalan ke selatan pula. Baby, baru lepas habis pantang je, jalan masuk Singapura. Tu untuk minggu depan. Nanti jalan mata-mata. Itu pun perjalanan ni memakan jarak 1820.5 km. Itu first time kita masuk Singapura kan? Sayanglah. Isteri saya first time. Dengan kereta. First time kita bawa kereta Kendari. So itu untuk minggu depan. Jadi saya rasa yang untuk ni habis lah 37, 38, 39. Jadi sekarang saya open lah. Sementara saya tunggu apa soalan apa ni, saya siap standbykan ni lah supaya Tadi ada orang tanya yang nama dia Noktah. Dia buat nak titik je dia punya. Kenapa? Dia kata siapa Megat Panjang Alam yang kita makam dekat Megat Panjang Alam ni kena baca cerita Syikat Hang Tuah. Yang saya ingat lah off-hand kan. Ni Syikat Hang Tuah punya cerita Sebab kalau baca Sulatin atau sejarah Melayu, dia ada versi lain. Cerita saya banyak terlupa dah sebenarnya. Yang saya ingat lebih kurang macam ni. Ni saya offhand Kalau salah tolong betulkan. Sultan Melaka berkenan dengan Tun Teja di Pahang. Kan? Lepas tu masa tu Hang Tuah ni kadang-kadang cerita macam tak best lah. Hang Tuah masa tu ada selisih sikit dengan Sultan. Lepas tu nak ambil balik hati Sultan, dapatkan Tun Teja di Pahang, bawa balik ke Melaka. Itu ada cerita dia lah. Cerita dia saya tak apa ingat detail. Kemudian sebetulnya Tun Teja dah bertunang dengan Megat Panjang Alam. Megat Panjang Alam ni di Terengganu. Dia ni macam raja juga lah di Terengganu kan. Jadi Megat Panjang Alam ni kata dia pernah cakap kan, dia punya marah, dia kata aku nak langgar Melaka, Istana Melaka kan. Kalau tak salah ingatan saya, dia langgar, dia punya marah, dia punya tunjuk marah tu, dia langgar satu balairung kat tempat dia sendiri, langgar gajah. Jadi bila Sultan Melaka dengar benda ni, Sultan Melaka hantar Hang Tuah dengan ada yang hang-hang lagi 2-3 orang pergi ke Terengganu kan. Jadi Terengganu ni Megat Panjang Alam ni dia hebat kan, hebat. Tapi akhirnya dikalahkan. Ada tipu muslihat lah. Jadi ada orang cakap tak gentleman lah cara Hang Tuah kalahkan Megat Panjang Alam ni. Ada cerita dia Katanya masa Megat Panjang Alam melangkah naik ke balairung ke apa, kena tikam dia belakang. Saya tak ingat, dah lama saya tak baca cerita, saya tak apa semua. Tapi lebih kurang lah. So Megat Panjang Alam ni apa jawapannya? Seorang orang besar di Terengganu. Semasa zaman Melaka, satu zaman Hang Tuah, zaman seorang yang hebat. Katanya kelebihan Megat Panjang Alam ni, dia pandai main tombak kami lambing. Dia lambung, dia lambu. Dia dadakan pula. Tu cerita yang saya ingat lebih kurang macam tu lah. Ada sambil saya nak standby benda ni, apa lagi? Sebab saya nak tanda ni supaya saya tak lupa. Ada apa-apa soalan? So far tak ada. So boleh wrap up. Saya wrap up 10.30 lah. So ada 12 minit ni. Sementara tu saya saya godek-godek ni. Sambil godek-godek tu, kalau ada siapa nak tanya apa-apa kan, sementara saya tengah menggodek. Kalau nak baca blog merasilu.blogspot.com. So itu dalam bahasa Melayu bang Saya bahasa Melayu. Okay, betul ada sambungannya. Lepas tu ada dua bahasa, Melayu and then English, blog pertolongan kat Aceh kan. Itu kalau yang first time 24 itu. Ataupun first time dengan nama Merasilu, and then sebenarnya blog dia 23, 24, 25 since 2006 lagi So sekarang ada berapa artikel semua? 1000 lebih Ni. Dalam yang ini Merasilu. ada dekat 3,000 dah juga ni. 3,000. 3,000 juga ni. Nak saya yang itu elok. Tengok kat sini 24. Oh, betul turun 36. Okey. Katanya yang minggu lepas punya kopi sini sebab episod 24. Cerita perjalanan, ada ziarah pasal sejarah, ziarah makan tu termasuk lah.
Kadang-kadang kita punya perjalanan harian pun dia rekod juga kat situ. 24 Ustaz, lepas tu sini 325. Dia standby. Okay, kalau apa nak tanya, Kalau tak ada apa, kita dapat lagi lah. tanya apa-apa, open. Tak ada. So tak ada apa sangat, tak apalah. Kita rehat lah. Jadi okay, insyaAllah kita jumpa minggu depan. Kita pergi pada perjalanan yang ke Niradia Sajidah. Yang Rashid baby. Baby umur 9 lebih. Kita buat berjalan. Nanti kita boleh tengok ni lah. Boleh tengok mungkin ada gambar dia sebagai apa nama? Mukadimah untuk minggu depan. 40 sini. Koleksi perkembangan arsip ke selatan. Tengok gambar ni. Pergi makan apa nama? Habib Noh. Ni. Nampak ni baby ni. Jalan ni. Baby ni dah jalan merata dah ni. Okey. Saya rasa macam tu cukup lah. Terima kasih semua yang hadir. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa minggu depan.